pakai, saya bagi tahu pada di channel ni floater saya hilang. Lepas tu saya jumpa Tok Wan ada gambar before tak? apa dia? Before Tak ada mana. Kalau kena tangkap Tok Wan. Mana itu kita pergi hospital. Saya pergi Ya. hospital. Saya jumpa dia, sampai peringkat jumpa pakai mata. Ya, dia pula dah pakai real. Tak. Lepas tu pakai mata kata, dia kata pakcik, mata pakcik ni tak boleh buat apa dah. Saya kata tak ada ke ubat tinggi ke apa semua, tak boleh buat apa. Saya kata pasal apa? Pasal pakcik tua. Tak kita- suruh surgery Selalu floaters dia suruh buat. Dia floater tak boleh surgery. Tak dia kupas. Tak boleh. Itu Oh. kalau cataract boleh. Floaters tak boleh. Floaters ni benda hitam dalam mata macam nyamuk Ya, itu. kelabu asam. Dia saya dah jumpa seorang lagi pakai mata, dia Alostar. Dia belanja dia berapa belas ribu. Dia kena hisap likit dalam mata tu. Dia satu cara nak ni lah. Kan? Lepas tu saya pakai 5 hari. Okey, floaters hilang. Tak silau tak hilang ni. Ya. Satu hari berapa Tok Wan ambil? Macam tu lah, 2 pagi 2 petang dulu. 14 hari. Ha. 5 hari Dia punya Silau